Pernahkah anda merasa ada sesuatu yang tersembunyi dalam hidup anda? Satu rahsia, satu penyesalan yang mendalam. Kita semua pernah melaluinya. Kini, mari kita selami kisah Raja Daud yang agung, seorang yang diurapi Tuhan, namun menyembunyikan dosa besar. Tuhan, dalam kasih-Nya, tidak pernah membiarkan kita dalam kegelapan. Dia mengutus Nabi Nathan kepada Daud dengan sebuah perumpamaan yang menyentuh hati. Kisah seorang kaya yang merampas satu-satunya domba kecil seorang miskin. Daud, dengan penuh kemarahan, menghukum perbuatan itu, tanpa menyedari perangkap yang Tuhan sedang cipta. Lalu, Nathan menatap Daud, dan mengucapkan kata-kata yang menusuk sanubari, "Engkaulah orang itu." Kata-kata ini bukan untuk menghukum, tetapi untuk membawa Daud kembali kepada Tuhan. Sama seperti kita, Tuhan sentiasa ada untuk mengampuni, jika kita jujur dengan diri sendiri. Biarkan Tuhan menghantar Nathan ke dalam hidup anda hari ini, untuk memimpin anda pulang.